3 Februari 2026. Lembayung Al-Quran, Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dimuliakan sekalian, kita beralih kepada ayat 14 dan 15 dan masih lagi berkaitan dengan kelompok ayat 10 hingga 13 dalam kuliah yang lalu. Mari sama kita buka pada muka surat 123 Tafsir Ibn Katsir jilid yang kelima. Memiliki Tafsir Ibn Katsir yang satu nikmat daripada Allah Tuhan. Mudah-mudahan bacanya menambah iman, menyuburkannya. Usahalah apa juga sekalipun kaedah yang akan menyebabkan iman kita bertambah. Kerana bagi ahli sunnah, iman itu bertambah dengan baca Al-Quran antaranya. Baca Al-Quran disertai dengan kefahaman, itu yang sangat utama. Sebab itu saya sangat menggalakkan tuan-tuan untuk memiliki Tafsir Ibn Katsir ini. Milikilah sebagai satu pelaburan akhirat kita. Baik, ayat ke-14 dan 15 surah Al-Hijr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. صدق الله العظيم. Dan jika seandainya kami bukakan kepada mereka salah satu dari pintu-pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, tentulah mereka akan berkata, sungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kamilah orang-orang yang kena sihir. Ni Allah menunjukkan kepada kita tentang sifat kekufuran, keras kepala, kesombongan, sifat mereka yang sangat bengis, sangat tegas, sangat keras kepala terhadap kebenaran. Bahawa apabila seandainya dibukakan untuk mereka pintu langit sekalipun, dan kalau kita belajar bahasa Arab kat sini, kata Imam An-Nasafi, Imam Qurtubi dalam tafsir masing-masing, Zallu ni kalau kita lihat dalam bahasa Arab, dia min akhawat kana, dipanggil antara fi'il nawasikh lah, bahawa merujuk kepada siang. Zallu maknanya kalau waktu malam, mungkin kalau dibuka pintu langit tu ada tangga pula naik, mereka tak nampak, nanti kata tak nampak pula. Ini waktu siang. Kalau siang-siang terbuka pintu langit itu, betul ada tangga pula untuk menaikinya, maka orang yang keras kepala dan degil ni tetap akan mengatakan innama sukirat absaruna, sungguhnya mata kita ni dah kena tutup, mata kita ni dah kena suhirat. Sukirat ni satu tafsiran dikemukakan Ibn Jarir Tabari, iaitu kami kena sihir. Bal nahnu qaum mashhurun, kami ni kena sihir agaknya tengok pintu langit terbuka. Al-Aufi menukilkan pandangan Ibn Abbas radhiyallahu anhu, berkata bahawa maksud sukirat absaruna ni berarti pandangan kami kabur, kami telah pun disihir. Maknanya mata kami ni tak nampak. Kerana perkataan yang digunakan sukira ni, kalau kita belajar bahasa Arab, albab musakkar, kata kita, nak masuk masih haram, tak boleh masuk lah. Albab musakkar, musakkar ni maknanya sakkara yusakkiru, musakkarun maknanya tertutup, musakkirun yang menutupnya. Jadi sakran berarti orang yang mabuk. Jadi perkataan yang digunakan di sini bahawa si kafir ini sentiasa menafikan kebenaran dan akan mengatakan bahawa bila melihat satu keajaiban, mukjizat Nabi ini ditunjukkan, mereka akan mengatakan ini merupakan sihir yang nyata. Kerana dari awal lagi mereka sama ada melabel Nabi SAW sebagai kahin ataupun sahir, ataupun yang telah kita pelajari, majnun. Inilah ukuran madiyah mereka, kebendaan, kerana mereka tidak mampu untuk berfikir secara rasional menggunakan akal yang Allah bekalkan itu sebagai satu nikmat, bahawa kebenaran-kebenaran ini ditunjukkan setiap hari ini, seperti yang kita lihat musim surah Fussilat ayat yang lalu, ayat ke-23 sebenarnya kita bincangkan, sanurihim ayatina fil afaq. Setiap hari nampak kebenaran itu terselah. Orang kafir di luar sana melihat saja apa berlaku kepada umat Islam Palestin, sepatutnya mereka minda ataupun fitrah mereka akan menyahut tahu, untuk mengatakan apalah sabar sangat, tabah sangat umat ini. Walaupun anak-anak mereka mati, rumah mereka musnah, ada yang sedang belajar medik, kuliahnya hancur, tak sempat grad, dah habis semua, tak ada apa pun yang tinggal. Keluarga 8 orang, tinggal dia seorang sebatang kara. Tapi mana mungkin hati ini sudah pun terlalu keras, tetap menolak, dan sebahagian mereka beriman kepada Allah SWT. Saya pernah huraikan kuliah lalu berkenaan dengan disebut selalu difokuskan al-ba'ath wa nusyurul mahsyar, disebut ba'athnya, nusyurnya, al-hasyrunya, semua menunjukkan kepada akhirat itu sangat penting dalam perspektif si muslim. Kerana walaupun di dunia dia tidak dihargai, dibunuh, dianiaya, dizalimi, ada bahagian untuknya di akhirat nanti.
Yang kedua, kekuatan yang daripada umat Islam ini kerana mereka ada Tuhan. Bahawa Allah Ta'ala bersama dengan mereka. Senang, susah, payah, hujan, ribut, taufan, Allah tak bersama dengan mereka. Sedangkan si kafir, ukuran kebendaan yang menguasai dirinya menyebabkan dia berfikir kena ada tangga naik ke langit, nanti terbuka, dapat lihat awan dan sebagainya secara dekat, kenapa malaikat tak turun. Semua ini kerana mereka telah pun membutakan pintu hati yang sepatutnya digunakan untuk menta'akul, melihat, berfikir itu, tapi semuanya telah pun dibataskan kerana syahwat dan juga keperluan dan juga habuan madiyah yang menguasai diri mereka. Maka dalam ayat ini yang dapat kita lihat, dalam ayat yang lalu saya ada sebut kepada tuan-tuan, Syiah ni bukan Syiah, tapi ini Syiah telah pun merujuk kepada kumpulan yang berlawanan daripada Sunni ataupun Sunnah itu. Maka ini Syiah yang dihimpunkan oleh ideologi yang sama, iaitu perjuangannya untuk menegakkan satu kehakiman dan pemerintahan yang berasaskan kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dipanggil sebagai Syiah. Tapi secara umumnya kita dapat lihat penggunaan Syiah dalam Quran ini merujuk kepada manusia yang memiliki objektif yang sama. Jadi melihat kepada ayat ini, boleh jadi terlintas dalam benak sesiapa yang mendengar ayat-ayat yang lalu yang telah saya bawa kepada tuan, bagaimana umat-umat yang lalu mengambil sikap yang sama, iaitu menolak para nabi, para rasul yang diutuskan, padahal mereka hidup di tempat dan juga masa yang berbeza. Ni kaitan dengan ayat yang lalu, walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin. Umat ni tempat beza, masa beza, tapi semua jadi himpunkan oleh matlamat yang sama, iaitu menentang nabi-nabi, rasul-rasul yang diutuskan. Sehingga Allah masukkan dalam hati mereka ni yang kita telah bincang perkataan islak ataupun salaka yasluku nasluku ni, iaitu Allah telah masukkan dalam hati mereka kerana falamma azagu azagallahu qulubahum. Selepas berbagai petunjuk dibekalkan namun masih menolak, maka Allah telah membawa mereka, menghantar mereka kepada satu kesesatan, tidak mahu mempercayai langsung kebenaran-kebenaran, sehingga kalau dibuka pintu langit pun mereka pada siang hari sekalipun mereka tak akan menolaknya. Ni ayat yang lalu. Jadi Allah bawakan untuk mereka ni, permintaan mereka supaya malaikat diturunkan, nak tengok, lihat sendiri. Maka ayat ke-14-15 ni memberikan satu komentar, janganlah siapa pun mengira bahawa mereka ni bersedia untuk beriman seandainya usul mereka itu diterima, iaitu datangkan malaikat. Bahkan kalau kami bukakan kepada mereka ni pintu langit, pintu langit ni, macam Nabi naik dari Isra' Mi'raj ni, siang hari Nabi diisrakan, di Mi'raj waktu malam. Ni tak, kami buka untuk mereka siang-siang buta, menyaksikan macam-macam keajaiban kekuasaan Allah. Pasti mereka tetap akan mengatakan, sungguhnya mata kami ni ditutup, dikaburkan, akal kami ni masih lagi menentang kerana mata kami sebenarnya telah dikaburkan, disihir, kami tetap tak percaya. Yang saya inilah jawapan mereka nanti. Jadi bila Allah menyatakan fatahna alaihim baba, kami bukakan untuk mereka pintu langit, bukan berarti mungkin kalau mereka naik ke langit, tapi maknanya telah menghantar mereka masuk dalam lingkungan alam rohani, iaitulah mereka dapat melihat para malaikat bertasbih menyucikan Allah SWT. Memanglah sama ni, kalau kita belajar, dia melambangkan makna langit yang tinggi dan juga membawa maksud sumu. Kalau sebut sami berarti sama, benda yang tinggi, yang suci, biasa merujuk kepada itulah. Dan biasanya bila kita baca berkenaan dengan wahyu, seringkali ditunjuk datangnya daripada minas sama. Dan begitu juga kalau amalan-amalan salih ni, ilaihi yas'alul kalimut tayyib wal amalu salihu yarfa'uh. Orang yang berkelakuan baik ni, matinya besok rohnya akan naik ke langit, diterima walaupun belum tiba waktunya untuk masuk ke syurga. Maka begitu yang kita faham daripada hadiah yang banyak. Bahkan bila merujuk pada yang maha berkuasa, sentiasa ditunjuk perkataan berada di atas sana, Allah SWT, Ar-Rahman wa al-Arsh istawa sebagai contohnya. Jadi ni menunjuk arah ni walaupun tidak sepenuhnya dibenarkan, tapi demikianlah yang seringkali terdengar ataupun terucap oleh kebanyakan orang Islam lah dalam konteks maklumat kita yang bersifat mahdud ini, terbatas ini. Maka kemudian fadhallu ni berkata dhalla. Kalau kita belajar bahasa Arab, saya terang kepada tuan-tuan, itu merujuk kepada satu aktiviti yang dilakukan di siang hari. Zalla al-muslimuna ya'malun, contohnya kita sebut begitu. Kerana zalla ni berarti siang. Tak adalah orang sebut zalla al-muslimuna yabitun, tak sesuai lah ayat itu. Kerana zalla ni adalah merujuk kepada aktiviti yang berlaku pada waktu matahari tengah menderang. Lawannya mungkin merujuk kepada amsar rajulu yastarihu, contohnya kita sebut, ataupun amsal muslimuna yastarihun. Jadi amsal ni merujuk kepada waktu petang. Jadi di sini saya sebut kepada tuan-tuan, seperti kata Imam Biqai, dia seolah menunjukkan bahawa siang hari ditekankan bukti langit ni dibuka ke, ataupun malaikat-malaikat bertasbih ni tunjukkan ke mereka dapat melihat apa yang ada di langit sana yang tinggi itu ke, dan ia berlaku di depan mata kepala mereka tanpa dia sembunyi, iaitu dengan matahari terang benderang. Seandainya perkara semikian dilakukan kepada mereka, dibukakan kepada mereka, ditunjukkan kepada mereka, saya mereka tetap akan menolaknya. Ini dia bahana apa yang telah kita bincangkan. Kazalika naslukuhu fi qulubil mujrimin.
kami telah masukkan dalam diri mereka ni satu kebencian, perasaan kemeluatan, keingkaran yang begitu menebal sehingga mereka tidak mahu menggunakan akal lagi. Tarikan dan juga bisikan fitrah itu telah dinafikan terus, dimatikan terus. Maka inilah akibatnya sukirat, perkataan sakara. Sakara berarti menutup. Orang yang mabuk tu dipanggil majaznya sakran atau wazan fa'lan, kerana mungkin maksud dia akal dia telah pun tertutup dan tak dapat dikontrol lagi, tak dapat fungsi dengan baik lagi. Maka itulah yang dimaksudkan dalam penggunaan ataupun peringatan Allah SWT kepada mereka yang degil ini. Dalam kisah menunjukkan bahawa hidayah Allah SWT ni akan sampai kepada mereka yang berusaha untuk mendapatkannya. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Memanglah pilihan dapat hidayah itu milik Allah, tapi kita ni kena berusaha untuk melakukan kebaikan. Kerana Nabi pernah menyatakan, i'malu fakulun muyassarun lima khuliqa lahu. Kita nak anak kita jadi baik, kita hantar dia ke sekolah yang belajar agama, diberi penekanan khusus. Kita minta orang yang pandai mengaji kepadanya supaya dibaca Al-Quran itu terpandulah hidupnya. Maka kerja itu kena dilakukan tanpa boleh mengatakan tak apalah, cukuplah apa yang ada. Umpama kita menanam pokok durian, nanti kita belajar surah Ibrahim bagaimana Allah menyatakan, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Jadi berarti hidup ni perlu diplankan, mesti ada perancangannya. Barulah selepas itu kita menyerahkan diri, tawakal kepada Allah SWT. Saya pernah bawa pada kisah tuan-tuan sebelum ni beberapa tahun lalu, kisah tentang seorang sahabat dapat hidayah dan dia ni dibariskan bersama 10 ahli syurga yang mula-mula akan memasukinya. Siapa namanya? Sa'id bin Zaid radhiyallahu an. Bapanya Zaid bin Zaid daripada kabilah Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Ini satu pendekatan yang sangat menarik tuan. Itu mereka mencari hidayah sehingga Allah Ta'ala mengutuskan kepada mereka ni bagaimana usaha yang dilakukan itu sungguh baloi untuk mendapatkan outputnya ataupun kesannya. Macam juga kisah sahabat yang saya gambarkan pada kuliah yang lalu, yang telah pun dibisikkan kepadanya, bahkan disepak kakinya oleh jin itu, menyuruhnya untuk lekas kembali ke Madinah supaya bertemu dengan Rasulullah dan masuk Islam. Ini namanya Sawad bin Qarib radhiyallahu an, seorang pedagang dari bumi Hijaz, pergi ke India untuk berniaga. Niaga waktu malam datangnya, jin mengejutnya. Bangun Sawad. Bahawa Sawad ni adalah kena-mena dengan jin sebelum Islam. Mungkin dia seorang kahin agaknya, seorang bomoh dukun. Jin ni mengejutnya. Bangun, wahai Sawad, jangan tidur lama, bangun, pergi lekas ke Madinah. Seorang Rasul telah dibangkitkan. Sawad pun tak mempedulikannya, tidur lagi. Besok malam tidur, selepas berniaga, maka disepak lagi kakinya. Bangun Sawad, pergi cari Muhammad, Rasulullah di Madinah. Nampaknya jin yang telah masuk Islam lebih awal daripada ini. Nanti ada peluang kita baca surah Al-Ahqaf, kita baca surah Al-Jin untuk melihat bagaimana perspektif Islam kepada golongan makhluk yang Allah jadikan ni. Dan juga kita akan lihat selepas ni bagaimana rahmat yang Allah turunkan bersama dengan malaikat. Turunnya hujan itu dengan malaikat yang diutuskan lebih ramai daripada manusia dan lebih ramai daripada jin. Nanti kita akan lihat pendapat yang dikemukakan dalam tafsir Ibn Jarir Tabari sebagai contohnya. Maka yang pentingnya Sawad berlaku 3-4 malam begitu kepadanya sehingga akhirnya beliau pun menaiki kudanya dengan pantasnya, ingin pulanglah ke tempat yang diberitahu itu, dan sampailah dia ke Madinah. Sampai di Madinah, dia terus sampai ke Masjid Nabawi. Masuk ke dalam Masjid Nabawi, Nabi pun menyapanya dengan penuh kemesraan. Hai Sawad bin Qarib, mari sini. Terkejut Sawad. Aku tak pernah jumpa dengan manusia ini, tapi dia mengenaliku. Nampak kesederhanaan pada pakaiannya, pada kehidupannya, tapi orang semua memujinya dan menyayanginya. Inilah Rasulullah SAW. Maka tuan-tuan, membawa kisah ini penting untuk kita faham. Berarti jangan sampai hati itu menafikan kebenaran dan sentiasa minta perkara yang logik, padahal yang Allah Ta'ala kemukakan yang hidup ni terlalu banyak bukti-bukti yang dibawakan. InsyaAllah saya akan bawa dalam kuliah akan datang bagaimana pendidikan sedemikian penting untuk anak-anak kita. Bukan berarti kita menolak logik, bukan. Tapi logik itu ada batasannya kerana ada perkara-perkara yang kita tidak mampu untuk fikirkan. Maka dalam Islam, jawapannya tersedia kepada semua soalan yang dikemukakan, macam kisah Abu Bakar Al-Baqillani, ulama yang terkemuka yang pernah mengalahkan golongan yang berdebat dengannya dalam akidah Nasraniyah itu. Kisah-kisah sebenarnya penting untuk membawa motivasi kepada kita berkenaan dengan keingkaran golongan musyrikin, dan bagaimana Islam, Al-Quran, Nabi mengajar kita untuk menjawab. InsyaAllah kita akan lihat pada kuliah yang datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.